Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang saya berada di Taman Nasional Gunung Rinjani, Lombok, Indonesia. Okey. Pas dah dapat, tunggu nama dipanggil. Kemudian cek kesihatan dan boleh terus mendaki. Okey, jom. Ramai geng, ramai. Kalau macam ni nak tunggu queue memang lambat lah. Nak tunggu nama dipanggil. Sesak guys, sesak. Okey geng, sekarang tengah menunggu turn untuk cek kesihatan. Diorang dah bagi dulu dokumen ni, tapi yang paling penting sekali pasport memang kena bawa. Kalau tak bawa pasport, tertinggal dekat homestay tu, kena pergi ambil dulu baru boleh naik. Dapat naik lah. Okay, nama dah panggil, nama dah kena panggil lah. Bagi laluan lah. Bagi laluan. Sebentar ya. Okey, boleh. Banyak lah. Bentar ni. Ini banyak antri lah. Ramai. Itu je. Selesai. Terima kasih, Ome. Saya sudah. Gunung yang starting kita nak pergi mendaki tu bukannya kat sini. Ini pendaftaran je. Tempat register tadi nak ke kandang sapi dalam 10 minit. Daripada situlah baru boleh kita starting untuk mendaki. Ome tak ikut? Tak. Tapi kami tak percaya. Dia sedar-sedar sampai ke atas. Mana jumpa kat sana? Pegang-pegangan. Awal-awal. Terbang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, bila adventure kan. Ni pegang kuat-kuat ni. Ada yang tercicir kan. Oi, pegang kuat tarik di kap ni kan. Terlentang ke belakang. Okay geng, inilah dia kandang sapi. Dekat mana? Dekat sinilah mulanya kita punya pendakian ke Gunung Rinjani. Assalamualaikum semua. Ini kita akan memulakan pendakian Mountain Rinjani. Kita saksikan perjalanan dan view dia. Okey. Selamat. Nakkan view lah. Selamat kami pergi dan pulang. Amin. Amin. Tapi kawasan ni memang berabuk guys. Jom kita Tengok tu. Kita jalan kaki jom. Dia tak apa, dia kat gambar tu. Ramai ni kat situ adik. Kami gerak dulu. Bye bye. Dia orang naik motor, dia orang naik Gojek. Kita orang jalan kaki, jadi kita kena start dulu. Okey. Bye. Tim kita orang 54 orang. Kita 3 orang saja yang jalan kaki. Yang lain naik ojek. Kita nakkan suasana. Jadi kita orang decide untuk jalan kaki. Okey? Yes. Okey, beza dia kalau naik ojek sampai dalam 45 minit. Kalau jalan kaki sejam setengah ke 2 jam lah. Tapi kita orang cuba laju sikit lah jalan. Okey? Korang okey lah? Okey, Cun. Alright. Jangan tinggal aku lah. Apa hiking ke? Okey. Hiking. Jam sekarang 10.06 minit. Kita mulakan perjalanan kita GPS apa? 10.06 minit.
Okey, lepas tu panas juga ah. Sekarang ni terasa panas. Bahang. Suhu pun 30. Lepas tu angin dia je dingin. Tapi kata ada angin memang bahang. Memang panas. Ini special, menu special. Ini jangan dipijak Sapinya. Lembu. Hai. Okey. Mana jalan? Sana. Jalan sana. Boleh. Mana-mana pun boleh. Okey, thank you. Tumpang lalu. Sekejap tumpang lalu. Jangan berak pula. Ada kawan kan? Kan kita je. Ada kawan, kita semangat lah. Duduk jalan. Kita hampir-hampir nak jalan ikut ni. Tapi guide ni cakap enak lagi ikut sini. Okey, jadi kita kena follow lah. Kita enak, kita ikut jalan yang enak. Kita kena ikut yang enak. Ada yang berbatu. Bang, semangat. Terima kasih. Oh, cantik ya. Jalan dia. Tengok, celah-celah. Panas guys. Memang terik. Angin tak ada. Okay, ada pondok situ. Bolehlah kita berehat sekejap. Minum ke? Minum dulu. Duduk tu. Ramai apanya yang nak gerak dulu. Jalan kaki. Sekejap je. Takut nanti main handset jadi lambat pula. Awak buat tau. Kita kena kumpul juga. Betul? Semua sampai pun nak tunggu tu. Kita kerah lagi tunggu ke? Cuba. Dah lalu. Baik. Okay. Baik. Track dia kan. Hutan. Okay, redup sikit lah. Kalau tadi direct matahari, angin tak ada, memang panas. Macam ni okey, dingin je. Kalau tempat panas tu angin tak ada, jadi memang panas. Take a break. Duduk ya. Duduk ya. Take five. Kan pay out. Gojek. Tun. Sini ke pos 1 berapa jam? 1 jam. 1 jam lagi guys. Jauh kan? KM. Lagi ni KM mana? Tak sampai. Sampai? KM ni? Tak hampir. Oh, Tapi 1 jam. Sampai pos 2 tu kita ada sana 4.1. Hari ni juga.
Oh. Motor semua sampai Dua. Oh, hari ni sampai pos 2 lah. Okey, pos 2. Total ada berapa? Berapa km lagi? Sini ke pos 2? tak sampai 2 km. Sampai. Lebih lah 2 km. Lebih 2 km. Apa? Dekat sana tu 4.1 dia. 41. 4.1. Okey. Bian. Bian. Dia perlu takut. Takut naik motor. Super perempuan di belakang peluk puan tu. Mungkin pakai mata lah tu. Kita panggil tak tahu dah. Pejam mata. Apa nama? Tertawan. Tertawan. Okay. Kita gerak dulu bang. Okey. Ya. Ajak lagi abang ni mesti potong kita punya. Okey. Alright. Ish. Beg kau berapa kilo? 5.6. Ha? 8.6. 8.6 kilo. Emi? Beg kau berapa kilo? 6.2. Oh, ringan sikit. Jadi korang steady lah. Tambah dengan berat 80 kilo. Jalan lah. Power bank bawa sebab backup bateri kamera ni. Ni adalah kenangan kita untuk masa depan. Jambatan. Kanan sini. Okey baik, sini kanan. Ya. Okey baik. Terima kasih. Tu porter. Porter pula. Ojek. Orang boleh kalau nak jimat 2 jam pendakian, korang boleh naik porter, naik ojek. Okey. Bayaran dia tak tahu lah. Tak kira apa-apa. Cetik pokok ni. Sungai kan? Tapi kering. Sungai yang kering. Tapi muka hujan je lah ni. Baru ada air. Laluan air hujan. Waterfall di situ. Tapi tak ada air. Panas guys. Panas. Di bawah terik matahari. Siapa geng kita? Okay. Aku dah cakap abang ni akan potong kita, nampak? Kejap je. Oh, jumpa lagi. Okey, kau bagi sikit petua supaya pendakian kita kurang penat. Okey, yang pertama sekali kita kena tenteramkan fikiran dulu. Untuk berjalan tak penat, kita akan melangkah kecil-kecil. Contoh okey. Panggil keding. Okey. Jangan terlampau besar. Kalau besar kita nanti ke puncak nanti berasa letih yang tak amat. Tapi kalau kita nak kekal energi kita, maintain, kita just kecil-kecil saja. Heading orang panggil. Step kecil. Okey, baik. Terima kasih. Tengok Jack. Nak turun. Dia nak turun. Ambil orang lain pula. Sebab ramai tau. Okey, total pendaki hari ini adalah sebanyak 300 lebih para pendaki. Jadi ojek ni kena turn by turn lah. Mana yang naik ojek ni, kalau jalan kaki boleh terus jalan. Porter lah. Ni para porter ni. Berapa kilo tak tahu dia bawa ni. Malas nak cakap kang. Dia marahnya aku kan, lempaknya barang kat aku kan. Tak nanya-nanya. Sedi lah.
puncaknya di situ. Tapi tak nampak sebab awan kan. Okay bang, steady bang. Penat, letih. Penat, rehat. Tapi abang ni special. Dia bawa pancing. Mancing. Mancing kat sana Tasik ya. Mancing di danau. Di danau. Okey, baik. Ya. Dari mana, Pak? Daripada Malaysia. Okey. Kalau penat, rehatlah, duduk dulu. Kan? Jangan paksa. Sebab apa? Ada lagi di belakang sana, banyak lagi. Banyak lagi. Bang, berapa kilo ni bang? Berapa kilo? Ya, dekat 40. Dekat 40. Okey, abang memang kuat. Terbaik bang eh. Yes. Dekat 40 kilo guys. Kita ni, yang aku ni baru 7 kilo dah merungut. Okay, geng. Kita dah sampai pos 1. Okey. Pancit tu. Baru pos 1. Mana Mi? Mi jalan? Itu memang tak patut lah. Tengok ni. Pos 2 1.4 km lagi. Lepas tu 5.3 Pelawangan, 9.1 Puncak, dan nak segera Anak 9 km. Itu boleh turun. Okey. Oh, jadi yang kita tempat tinggal, tempat tidur kat situ. Hi. Atas lagi. Hi. Tempat tidur. Hi. From? I'm a nice one. Where are you from? China. China. Okay. Oh, itu bukan, itu baru pos 2. Itu pos 2. Okey. Mungkin kita makan tengah hari. Oh, makan tengah hari. Jalan lagi pos 3 baru naik pos 4 Pos, campsite. oh, pos 4 tu campsite kat pos 4. Pos Atas 4, lagi. Atas lagi. Atas lagi. Oh, okey. Kita yang last kali kita campsite nombor 5. Oh. Okey, baik. Sebab semalam porter kita dah punya porter dah gerak dulu. Oh, dah ada dah. Dah standby. Dah standby dah. Kita tak payah risau. Okey. Kalau untuk grup besar macam ni memang kita buat macam tu. Takut nanti kalau kita jalan sama macam ni kita tak dapat tempat. Okey, baik. Terima kasih. Betul nak masak lagi lah. Kita boleh nampak lah. Sekejap. Nampak pondok tu. Kalau nampak lah. Tak nampak eh. Yang putih-putih tu. Nampak sikit lah. Kalau nampak tu itulah pos 2. Jadi kita nak ke sana. Okay, jom. Aku hampir-hampir tertinggal beg. Itu pun brother porter kita, guide tadi bagi tahu. Tu beg siapa? Kata aku dah jalan dah. Kata beg tinggal sini. Turun boleh ambil. Terlupa. Kenapalah berat sangat ni. Okay, baik jalan lah. Gelap ni kan. Risau aku. Ni di satu. Bawa lah poncho ataupun raincoat. Kalau hujan tak ada kita basah kan. Tapi brother sini cakap ni biasa, bukan sebab nak hujan, awan je. Kat sini kita terima makanan untuk makan di sana. Itu pos 2. Ni makanan, ambil kat sini. Tadi kita pergi ke pos 2 untuk makan. Right. Kak Dek tak panganan lagu kebetulan satu beg je baik. Cantik. Oh, is. Sekejap, sini cantik. Sini. Sekejap. Cantik je guys. Tengok tu. Kabus. Oh, dia ingat dia handsome dia tu.
Bagi cok kenapa kalau pencet? Okay, geng. Ni pos 2, geng. Tempat kita makan. Okay. Okey lah. Bagi aku boleh. Taklah terlampau ekstrim sangat. Daripada bawah ke pos 2 ni. Okey lagi. Kebanyakan member aku semua 54 orang naik ojek. Aku 3 orang yang kawan aku. Kami bertiga berjalan je hiking daripada bawah. Okay, steady lagi. Okay, ni pos 2. Alright. Makan dulu. Rock round. Oh, ada jual-jual ni. Ada jual-jual, geng. Ada jual-jual. Assalamualaikum. Yes. Mana geng kita? Oh, sini. Ya, ni geng kita. Dekat mana? Yang lain dah jalan. Dah jalan. Umi baru je jalan. Baru 3 menit. Saya nak tunggu yang di belakang. Tak apa. Kita sempatlah rehat. Nanti dia nak makan dekat pos 3. Oh, pos 3. Tak jauh kan? Sini ke pos 3 lebih kurang berapa minit? Oh, tu. 1 jam. Okey. Rehat jap. Ha? Makan je. Okey. Kita makan tu. Kita makan tu. Makan jap. 5 minit je. Okey ni. Kita nak pergi pos 3 Pelawangan. Situlah tempat yang betul-betulnya. Kita dapat rehat tidur kat situ. Makan kat situ. Okey. Situ cantik. Thank you. Good luck for your trip. Kita nak healing kat sana. Yeah, but it's so ridiculous, eh? Boleh hijau air. Jangan risau. Baru 3 minit. Tapi Amy ni aku geram. Siap lah. Balik kita naik ojek biar ada seorang yang kaki. Okey, dekat pos 2 ni pun kita dibekalkan makanan. Okey, mana rasa dia? Okey tak? Bakat atas ni apa-apa sedap. Sedap eh? Alright. Apa? Belum makan dulu. Makan dulu. Okey, yang lain semua dah jalan dulu. Tinggal kita berdua je. Kan? Tapi ada lagi yang dekat tim lain lah. Ramai lagi kat bawah. Tapi tim kita orang berdua je yang last. Sebab kita tim yang jalan kaki, yang lain nak ojek. Tak apa, baru 3 minit. Baru 3 minit jalan, rasanya boleh follow tu. Kita tak bang? Baru je. Kita makan dulu. Okay, abang ni nama dia Hardy. Dia kita punya guide kan. Guide dengan peta bang kan. Guide kan. Right. Dia follow kita orang sebab kita orang last. Jadi abang ni follow kita. Okay geng. Aku punya kopi Brother Guide belanja. Dia bagi nak rasa kopi kat sini. Memang sedap. Kejap lagi kita gerak. Sekarang kita dekat pos 2. Dah mula sejuk dah. Dah dalam sekarang ni dalam 20 darjah Celsius. Dah mula sejuk dah. Okey, jom kita gerak. Santai geng, santai. Semangat. Mesti.
Hai, sama-sama. Mana yang kita berselisih ni? Tim yang dah naik semalam. Okay, sekarang diorang turun. Kau buat apa, Is? Ni untuk yang bagi kita krem ke apa, ROS. Oh, RS, Is? Satu ni dekat farmasi dalam 40 sen macam tu lah. Ni siapa yang selalu kena krem, takut krem ke apa ke, ambil air garam orang panggil. Tapi kenapa dengan Coke? Coke dia lagi cepat. Lagi cepat? Lagi cepat dia tangkap. Untuk kita krem ke apa, tak adalah terasa sangat. Okey. Okey, satu ni dah okey dah. Hai. Goncang dulu. Dan kita minum. Oh, macam tu lah. Oh, betul ke cara kawan aku ni? Sebab kawan aku ni pelik-pelik juga orang. Ini rahsia. Rahsia ah? Rahsia. Betul Coke Coke nak cepat. Betul Coke si dia. Ni betul Coke. Coca-Cola. Bukan yang tebu pahit tu lah. Okey, baik. Okey, jalan je. Okey. Hai. Hello. Hi. Congratulations. Welcome. Have fun. Kai, kanak-kanak pun boleh naik. Takkan kau orang tak boleh? Kanak-kanak pun boleh naik ni lah. Jadi jangan banyak alasan. Please, jap. Asyik. Kanak-kanak. Hai. Kecoh. Pak geng. Satu family geng. Naik atas. Jadi tak ada masalah. Untuk bersantai-santai, hiking, healing bersama keluarga tercinta. Okey? Ni lagi satu tip. Kalau kita merasai penat ataupun letih, digalakkan kita berehat sementara. Dalam 2 minit dah okey dah. Jangan lama sangat, takut asid kaki akan naik. Ini kalau kita ada perasaan ego nak cepat ke apa, takut tak sampai di puncak Ranjani nanti, takut cramp. Ini dah satu tip. Kita rehat dulu, ambil udara dalam 2 minit dan kita terus balik perjalanan kita. Okey guys, dapat? Dapat. Okay. Jangan lupa like dan share. Wah. Jom. Hi bro. Where are you from? Italy. Okay. Nice to meet you. Yeah, thank you. From Malaysia. Hi. Malaysia. Hi. China. Oh. China. You fish to China. Yeah. Okay. China. Okay. Hi China. Guangzhou. China. Oh, Wanshan saya. Okay. Saya. Yang lain mana? Belum gerak ke apa sudah gerak? Sudah depan. Kita last. Oh. Ada lagi 2 orang bawah. 2 orang lagi. Abang yang tadi mana? Dah depan dah. Oh, dah depan ya. Dia cakap mau jalan sama-sama, tapi dia dah hilang dah. Pasal dia cepat. Ya. Itu semua tu. Kayak rusuh semua tu. Ya. 4 kali dia gerak. Oh, situ. Ya. Dah berkabus lah. Ni dah betul-betul mendaki ni. Dia punya degree tu kategori mencanak agak lah. Sebab tadi santai-santai je. Ini betul-betul pacak dan mencanak. Tadi relax je. Tengok batu tu tergolek macam mana masuk dia. Okay geng, kita tengok mencanak ke tak mencanak. Tengok batu ni. Apa tu? Okay.
Krem. Betih pun krem. Slow je. Kalau kita slow, bagi orang jalan dulu. Okey. Satu langkah aku, satu langkah dia, 3 langkah aku. Hari ni aku tak berapa perform. Cakap pun banyak agak. Aduh. Thank you. Hai. Aku cakap thank you dia. Gelak je. Kelakar aku ni. Kalau kita jalan, orang tu mengelak bagi kita laluan, say thank you. Tak pun, terima kasih. Okay. Welcome. Nampak? Kalau kita bagi laluan kat orang, orang akan cakap thank you ataupun terima kasih kat kita. Jadi pun kita pun kena buat macam tu juga. Okey, setelah habis mendaki, sekarang kita turun sikit. Lepas tu mendaki balik. Okey, ini geng. Ini lagi panjang dia punya pancing. Pasti dapat ikan yang lebih besar. Okey. Ikan nilai tiba orel. Tengok menangan. Woi. Curam ni. Tadi. Memang cantik. Ini kalau ada air ni, air terjun dah ni. Tapi tak ada air, kering. Ni yang saya tahu, saya tak tahulah. Ni tempat dinosaur. Dinosaur? Sini tempat dinosaur. Oh ya? Tengok. Oh, cantik ke? Cantik. Memang ciptaan Tuhan memang tak boleh kata-kata. Boleh dah. Pun gagap juga, blur juga. Macam aku. Okey geng. Kita mula menurun sedikit. Kita naik balik. Rawan longsor. Okey. Hati. Tu baru cakap. Ngelongsor kita nanti. Ini pun cantik tempat berteduh ni. Ada dapat ikan ya? Ada pak. Ada. Oh, ni pancingnya besar, panjang, mesti ikan dia besar juga. Air pun tak ada. Okey, boleh jalan. Kita slow. Dia orang potong dulu. Okey, sangat. Okey, terima kasih.
select lah dia. Thank you. Thank you. You're welcome. Now to mama! Yes. Take me home! Santai. Port santai. Santai. Ya, ya. Oh. Ini betul-betul healing ni. Jom. Kau nak nyanyi juga? Nyanyi. Come here. Tengok ni. Ya betul. Rest jap. Jaga guys. Alamak. Shoot, tu orang naik. Macam mana? Tengok porter naik macam mana. Sama je. Porter memang kuat lah. Bukan. Memang kuat bang. Orang padu. Kuat. Tapi penat jugalah bang. Oh, ini macam semua kuat-kuat. Agak ni. Hai kes makcik-makcik. Sekarang ni kita mendaki Gunung Ranjani. Dalam masa yang kita ambil sekarang 2 jam 46 minit sekarang. Jarak je 6 km sekarang. Okay, sekarang ni kita akan teruskan perjalanan kita untuk mendaki Gunung Ranjani semula. Okay guys, selamat. Okay, pos 3 Pada Balong camping area. Ya betul. Kalau nak rest, boleh rest. Kita nak rest, nak terus? Terus. Kita terus. Ya. Oh, pos 3 dah ni. Mana lagi senang? Pergi terus Torian ke turun balik? Turun sana lah. Lagi senang. Maknanya Torian tu lagi adventure lah. Kalau pergi danau tapi nak balik sini tu penat. Oh ya? Susah jalan. Semua jalan ya? Tapi nanti kalau sudah sampai danau senang saja turun landai banyak. Kalau Ya. pergi sini lagi naik lagi lah. Okey. Kata-kata azimat bang. Kata-kata azimat, Ranjani boleh tinggi tapi semangat harus lebih tinggi. Yes. Oh, itu yang dengar tu. Santai nikmati. Santai dan Jangan nikmati. kejar target. Jangan kejar target Ya. Santai-santai saja. Santai saja. Okey, jom. Okey bang. Nama? Bang John. Bang John. Okey. Saya tinggal dekat dengan masjid. Ini masjid, saya di sebelah sini. Jadi nanti kawan semua ambil gambar di gerbang tu. Aha. Ada masjid tengah buat tu. Oh, kat situ. Dan bertepatan saya yang bikin gerbang itu. Oh. Saya bagian welding. Oh, welding. Welder lah. Dulu sebelum Torian buka itu macam orang petua sana lah. Cakap nanti semua orang ambil gambar sini.
Bila dia balik sini pasti dia ambil gambar sini. Kenangan. Benar. Memang benar kan? Benar. Semua kawan mesti sudah tengok Torian. Semua ambil gambar. Di sana pun bagi sertifikat macam naik Renjani lah, dia bagi-bagi sana. Sertifikatnya. Sambil ambil gambar sini, bikin video. Ya. Kami pun punya masjid itu macam unik lah, tak sama macam lain. Kalau lain tu bagus mulus, kalau itu tak. Dia macam ada besi, ada batu kerikil tempel-tempel macam tu. Seni. Okey, tetap semangat. Yes. Renjani boleh tinggi, semangatlah harus lebih tinggi. Ya. Nikmati, pasti sampai. Yes. Ini hanya masalah langkah saja. Masalah langkah. Okay, bang. Okey. Terima kasih. Yo. Yes. Sama-sama. Kita bergambar je tu yang lambat. Yang datang lagi 4. Oh ya, ada lagi. Makan kena. Pukul 2. Yang makan kita gerak ni. Daripada pukul 2 gerak. Lagi sekali. Okey. Isi backup panas. Ada nak cakap apa-apa? Halo. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Macam mana perjalanan daripada sini pergi pos 3? Oh, ada rasa. Ada rasa. juga. Padu. Sakit hati tak? Tak ada. Sakit hati tak? Sakit kaki je. Alhamdulillah. Semua bekalkan doa je. Bekalkan doa. Okey, selepas ini meneruskan 3 bukit lagi. Alamak. Alamak, duduk dulu. Duduk dulu ah. Makan dulu. Makan dah. Sudah. Orang makan pos 2. Pos 3. Baru pos 3. Lepas ni pos berapa lagi? 4 tu untuk kita. Ada lagi atas? Ada lagi Lawangan. Lawangan. Kita ada 4 bukit lagi dah. Oh, 4 bukit lagi. Okey, baik. 4 km je. 4 km je daripada sini. Jom kita menyandar sekejap. Kita dah rehat 15 minit macam tu. Dan kita teruskan perjalanan sebab kita yang last sekali. Dalam 54 orang, kita yang last sekali. Jadi kita kena laju sikit. Semangat. Lagi dengar lagu sambil healing. Ya. Ryan. Alright. Ringan sangat tu. Tua ni tu. Berapa kilo bag? Sikit je. Sikit? Sikit je. Berapa kilo? 25. 25 kilo guys. Aku 7 kilo pun dah nak tinggalkan beg kat celah pokok tadi. Itu nak minta tolong ni gantian ni. Kisah tu. Alay. Jangan pindah rumah. Lain rumah ngam ah. Okey, tak apa kita gerak dulu. Gerak dulu ah. Kita gerak dulu. Alright. Okey, baik. Macam ni lah dia dah. Dah kena lagu. Macam ni lah dia. Dia apa ni, air garam tu. Dia kat farmasi pun 40 sen je. Tapi dia punya kelebihannya krem tak ada. Dapat nanti simpan je. Simpan ubat di dalam hati. ORS nama dia. 40 sen satu paket. Nama ORS. Okey. Putus. 25 kilo tadi. Alah malu putus. ni. Alah. Tak apa, dia putus bang, bukan patah balik. Sebab beg putus je. Kita modify. Okey. Otak kena jalan. Pak. Putus kat sana, kita ambil sini, kita sambung kat sana. Atas pun boleh betul-betul. Itulah dia, pisau ajaib. Macam guna. Boleh. Korang tengok lah. Opah pun hiking juga tau. Ingat orang muda je nak hiking. Pos 4 Cemara Siu. 4 jam. Cepat lah. Selamat.
Ada geng kita. Tak ada. Ya. Terus kan? Hah? Dapat gambar ni. Tak payahlah. Dah pompat itu main. Jom. Pacak lagi. Guide tadi cakap jauh lagi guys. Dia tak bagi kata-kata semangat. Aduh. Dia suruh turun balik. Jom ikut dia turun. Tak ke semangat lagi sikit lagi bang. Puncak guys, puncak. Nampak puncak dah. Sekarang ni kita dah berjalan selama 5 jam 20 minit. Jarak perjalanan kita sekarang dah lebih kurang 8.7 km. Macam tu lah guys. Rasanya kaki nak tercabut juga. Tapi itulah, berbekalkan semangat, kita mesti memulakan balik lagi sikit lagi. Okey. Okey. Nampak gaya macam tak jauh dah guys. Sebab itu puncak. Lepas tu kita punya campsite tu mungkin kat situ je. Clear guys. Okay, lanjut. Pokok tu. Hilang. Okey geng. Itu puncak. Dah nampak dah. Okey. Sekarang kita dah berada di atas awan. Patut sejuk semacam 18 darjah Celsius. Dingin je. Geng, ini yang penat ni geng. Tengok lah, pijak ni dia akan jatuh bawah. Merongsor. Ui. Bila nak sampai macam ni?
Sejuk guys. Besi ni sejuk. Tangga. Berapa darjah Celsius ni? Sekejap kita check. Berapa darjah Celsius? 15. Patutlah sejuk. Okey. Okay guys, sekarang ni perjalanan kita dah 6 jam 15 minit. Macam ni lah kita punya view yang cantik dan menawan. Okey, teruskan perjalanan ini. Kata energi tu datang balik. Macam dia teruk. Tadi dia okey. Lepas dia teruk balik. Sekarang okey balik. Mungkin itu adalah aura-aura nak sampai. Wah. Kasut aku ada macam masuk batu sebiji 2 biji kan tu. Ni baru kat sini. Belum nak pergi puncak tu lagi teruk. Aku nak buka kasut ni pun aku tak darat. Biarlah batu tu dalam tu. Ada tempat yang boleh aku menyandarkan. Harus aku buka kasut ni. Buka kasut pun tak darat tu. Betul-betul boleh tahan lah dia punya ni. Tahap kepenatan dia. Kita dah beritahu oleh guide kita akan sampai ke atas tu dalam 5 minit lagi. Ya betul. Kan? Tapi tu campsite Pelawangan. Campsite Pelawangan. Okay. Tapi kita tunggu macam sejam lagi tahu sampai tak sampai. Tengok tu. Alamak. Tinggi betul. Okay, jom. Mulai aman nombor sini. Bawa dah. Oh, dia tengok view jatuh ni. Pelawan 3 ke pelawan 4 sampai juga 200 meter. Oh, itu dia. Jadi ke pelawan 5 terakhir. Geng. Nak sampai dah Pelawangan. Kita punya campsite. Kat sinilah dia. Pelawangan Sembalun. Wadai. Terbak. Dia gelap guys. Okay geng, yang ada lampu raya tu, itulah kita punya campsite. Meriah. Macam funfair tu. Oh, cantik. Bukan ke? Mana kita punya? Bukan lagi lah. Depan lagi. Depan lagi. Depan lagi. Kita tak ada lampu air. Kita kos rendahnya. Kanan ya? Okey. Terima kasih. Itu kan geng berdiri pasak semua. Mana bawah sana? Betul ke tu? Geng kita ke? Bukan lah. Ni siapa? Ni geng Omer yang tempat ke ni? Ya betul.
Okey, terima kasih. Korang datang kau sampai awal ke? Awal betul. Lari je. Apa makan tsunami ni? Tadi nampak. Okey. Kita bergambar. Lupa pula yang kita ni kena hiking jauh. Alhamdulillah. Ya. Oh, Mei jauh. Belakang kami juga tadi. Oh. Narik. Besok pada kita nak start awal susah. Okey. Jom. Masuk. Makan malam tu. Okey, terima kasih. Okey. Sudu dia. Okey, inilah kita punya kemah. Makanan dah ada. Okey, sedap. Makan dia. Oh, lain macam makan kat atas ni. Macam bila? Macam Kena aku. Aku baru kena krem. Buka kasut terus krem. Bisik orang masuk. Amy hilang. Betul tak ada padi tak makan tadi. Okey geng. Makan dah selesai. Jadi sekarang kami nak tidur. Sebab apa? Dalam pukul 1 kita orang kena bangun, okey, untuk teruskan ke puncak dia. Puncak Rinjani tu kan. Jadi kita tidur. Kawan aku pun dah nak tidur dah. Oh, jom tidur. Sejuk sangat ni. Jom tidur dulu. Esok pagi nak bangun lah. Itulah. Jumpa esok. Okey, jumpa esok. Bye. Dekat sini kemah disediakan sleeping bag dengan tilam. Kau kena tengok macam mana kau punya package. Ejen korang macam mana? Kan? Kena tanya ejen. Kena tanya ejen macam mana. Sebab ada yang mewah tadi. Pondok yang mewah. Kita orang biasa-biasa lah. Selesa lah boleh. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Yang dia boleh tidur je. Okay. Kita tidur guys. Okay, Good night. Okay. Cepat sikit. Okay guys. Sekarang dalam pukul 1 sekarang ni. Sebelum kita nak gerak ke puncak, kita kena Maggi dulu. Maggi pun panas-panas ni makan kat atas ni. Sedap. Sedap sejuk je. Sejuk Luar sejuk. Luar tak boleh keluar kat depan ni. Sejuk. Tak apa kita makan Maggi. Makan Maggi dulu. Tak apa. 13 darjah Celsius. Okey lah. Okay geng. Kita baru lepas briefing untuk naik ke puncak. Sekarang kita gerak dalam pukul 1. Okey. Ome. Halo, bye-bye. Hai. 35, Okey. 36, 37. Halo cewek, salaman ke puncak.
Kat depan tak ada bagi. Pol tak situ kak. Naik Pol tu dulu, nanti naik dulu, kita naik yang dulu. bawa pol. Taruh aja situ. Taruh situ dulu, nanti kita Pol, orang bawa. nanti kita bawa pol. Kita udah mulai start pasir nih. Walaupun masuk sini dulu, kalau boleh masuk sini, ke bawah kan, ikut sana terus ke dalam sini. Bukan. Ada ketinggalan ini. Ingus meleleh. Tak boleh dibendung dah. Rasa senang hati nyanyi. Kuku abang. Yang buat letih. Guys, inilah punca kenapa gunung-gunung berbatu macam ni sangat memenatkan. Tengok tu, batu ni menggelongsor macam Michael Jackson. Wah, jalan pun kat situ lagi. Puncaknya tu geng. Sana. Puncak ni. Mau sejam lagi ni. Dia dah nampak. Tu guys, bukan mudah Oh, bukan mudah. Bukan mudah. Tengok senang. Batu menggelongsor.
Ya. Sakit getih hidup dan pengobatan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Setelah masa bisa milik kita, di mana kau berada? Kejayaan tak mudah dengan mudah. Ini standing dia serius adalah selangkah dari masa. Kita terundur hanya standing and do. Baru datang perlawanan aja. Apanya? Mau apa bang? Perlawanan aja udah.
Sejuk. Oi. Longsor lagi. Sikit lagi. Sikit lagi nak dapat sijil ni. Berapa jam? 7? 8. Berapa jam perjalanan? 6 jam. Pukul 1 je Sat. 6 jam. 6 jam 38 minit. Apa jenis hiking ni? Aku 5 jam 40 minit. Menyesal sudah aku. Menyesal lah. Menyesal? Menyesal lo. Ya. Gila lah. Obat kan. Datang lah. Aku rasa macam tobat aku tak nak hiking. Biarlah aku pergi keledang macam tu lah. Hiking dah tak nak. Tak nak dah. Menyesal tu. Ya. Nak kata apa menyesal semua ni. Gila mat mental tengok. Itu yang sedih gelap. Kalau siang memang lagi menyesal ni. Ada ni ya. Sika apa? Keparas sini kan. Itu yang nampak start. Obat tu juga. Oh gila. Gila tu. Sebab lah. Betul-betul. Ha? Tanya gampang. Tu nak keluar lah. Keluar awal kita boleh makan. Itu kita turun tasik. Kan tasik? Boleh tidur tasik. Kalau turun lambat tak dapat tidur lagi. Dah sikit lagi. Awak Sikit lagi. belakang ni. Tak tangkap ni. Turun tu kalau yang tak biasa kalau lebih susah. Jangan takut-takut. Ni orang kena ni belakang. Kita nak turun. Yakin. Okey. Yakin sama kaki. Ya. Kalau teman saya naik, kencang benar bang. Turun dia mikir. Jadi kayak ini mau. Tuh. Ada. Orang 38. Ya. Banyak yang tinggal berarti dong. Ini biar bisa rehat lebih lama. Foto dah, udah foto. Alhamdulillah sampai juga. Alhamdulillah sampai juga puncak. Jaga belakang. Matahari ni bayang-bayang orang. Sampai juga akhirnya puncak. Nak cakap apa? Terbaik. Tu je, tak boleh cakap apa dah. Ha? Tak cakap apa dah? Tak cakap apa. Yang penting sampai. Okay guys, kita dah sampai.